Nak tanya dekat Onilai ni, tak pandai ke pakai PS? Dekat booth Suka Dessert ni ramai-ramai lagi. Lepas tu tengok setup booth dia dah lain lah. Jadi event ni yang ni dekat Rasa Fusion Food Festival, lebih wangi dengan Perfume Paradise. Masuk-masuk pintu gerbang tu nanti try tau minyak wangi dia. Confirm harga mampu milik. Lepas tu artis performance ada Flow 88, Crystal X, Zat Lazim, Mama Aziz. Makanan-makanan yang viral pun banyak tau dekat sini. Ada sepah penyet, ada kebab Melayu, shawarma Melayu, shawarma Pak Arab pun ada, Fushika pun ada juga. Tak sangka pula ada juga api-api macam ni. CEO Korea nombor 1 pun ada, Smash Burger pun ada, Cheesy Coin makanan Korea, air macam-macam ada, minumlah ada, Shake Tin, Pizlero, Mango Float, Teh Ais Pukau dan macam-macam lagi. Makanan Melayu je tahu ada, makanan Cina pun ada. Mi tarik, roti daging, ini Cina mainland datang niaga tau. Ada ubi lambung, ada DS, laksa sarang burung pun ada, cempedak goreng ada, spart potato pun ada. Tengok tu cheese grana padano tu baru buka tu. Macam-macam ni lah, Bangkok, king crab, nasi ayam kicap ni nampak daripada jauh menarik. Ada pickle pizza, ada pavlova, kecil-kecil je pavlova dia. Mu esok chicken pun ada, jangan lupa tau beli chicken tender dia. Nasi ganja perleh pun ada, rasanya satu Malaysia punya makanan ada kat sini. Makanan orang Jawa, Putin King tu pun ada. Ayam gepuk ada, kambing bakar hang tuah ni pun ada. Ada popia bergedil, ada sop utara, ada craving time, ada sweet by baby Ainatul. Ni ramai orang ni. Mak Cikiro yang chicken roll dia besar ni pun ada tau. Yang penting orang Nilai nak cari makanan viral boleh datang dekat sini, Arena Nilai. 4 hari je, 9 hingga 12 Julai 2026. You jangan lupa like dan share.